belakang. Ada dia. Dia pelik ke? Tak ada statik. Alright. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Senpai. So basically hari ni aku ada dengan 3 jejaka pemotoran. Kita ada Faris Sanuri, kita ada Nasir Haris dan juga Hazmi Motovlog. Malam ni kita nak pergi buat aktiviti sikit dengan diorang semua ni. Jalan. Let's go. Nasir dia bawa CBR 250. Hazmi macam biasa lah, MT-09 dia. Sekarang pun nak pukul 12 dah. Esok Isnin tu, esok kerja. Ni dia tu lah, chef kecil. Makan sini sedap juga sebenarnya, tapi harga keras ke? Tengok KL pada pukul 12 tengah malam. Tidur pun tak tidur KL ni. Of course tak kan. Nasir dengan dia punya helmet, si ada neon-neon kalau merah tu. Wah, apa bang Sir? Dah macam Tron dah. Aku sebenarnya agak kebisangan lah, sebab diorang semua borak dekat dalam helmet sebab diorang ada gaduh. Tapi aku tak ada gaduh. Aku dah kena beli kaldo aku rasa. Woohoo. Tu dia, Faris dah keluarkan dia punya weapon. Dia punya secret weapon. Oh, hati-hati mas. Mas, hati-hati mas. Hati-hati ya mas. Dia orang dalam helmet boleh lah borak-borak. Aku dalam helmet aku kena pakai mic. Boleh borak dengan aku punya DJI je. Kiranya aku boleh borak dengan korang je. Tak ada two-way interaction lah antara aku dengan korang kan. Mungkin korang boleh komen-komen sikit lah. So aku akan reply komen mana yang korang nak tanya aku kan. Bang, motor beli kat mana bang? Aku beli kat Kawasaki Shah Alam. Tapi aku tak ada komen buat servis kat situ. Servis motor Kawasaki lah, especially Kawasaki. Kalau korang buat servis ZX255 lah, aku memang highly recommend korang buat servis dekat Kawasaki Serdang. So sekarang kita orang menuju ke SPE, highway memang terkemuka di Malaysia yang untuk menampakkan keunikan Bandaraya Kuala Lumpur. Macam kau tahu, aku memang suka masuk SPE sebab dia punya highway tu kat atas. Dia cuak agak sebenarnya mula aku naik first time SPE. Ingat aku masa dia baru siap, aku bawa ZX aku ni, aku cuak sebab dia tinggi tau. So kau macam-macam lah kau fikir kan. Tapi kalau kau bawa slow santai, tak ada masalah pun sebenarnya. Dia jangan kau tekan je. Dia kalau macam Duke, macam Dash, tu lain juga tau. Dia ada tempat-tempat dia. Macam aku tahu kalau Dash ni ada tempat-tempat yang berlokok-lokok sikit lah, dia punya jalan tu. So kalau korang tak biasa, memang risiko sikit lah. Tapi kalau kau selalu main situ, sebab aku tak banyak dalam TikTok main situ kan, dah hal lah. Dah hampa tu tak rasa. Bawa motor malam-malam ni nak ride, memang puas hati. Jangan layan bunyi ngauman 4 dapur. 4 dapur guys. Bulan pun hari ni cantik. Walaupun ni tak full moon, dia sekerat punya moon, but still nice lah. Ciptaan Tuhan, tak ada apa yang boleh lawan. So ni kita akan naik ke SPE lah, kiri ni. Federal ni, sini sedap lah, clear. Asal depan tu nak ke PJ tu jam. Tapi sekarang pukul 12, tak lah kot. Nasir punya rim pun dia letak lah, strap tu. Strap merah menyala. Ini kalau buat full merah tu mesti lagi handsome lah. Ni dia brother Hazmi kita. Hoi, dengan full setup riding gear tu. Memang lain macam brother ni. Siapa tu kau? Baik tu kau. Ai. Kenapa tu? Oh, okey. Faham. Awas. Macam kaki terkeluar tu kan. Awas, ada benda. Faris DJI Osmo Pocket 3 SPE. Settle. Makanan dia confirm. So aku dengan Nasir lepak belakang lu, ambil angin lu, santai-santai lu. Tapi strap ada 2 je doang, ada 4 je. So
So Azmi dah pakai 2, Nasir dah pakai 2, 3, 4. So aku pakai aku punya lampu strobe. Ada aku letak lampu kat tayar 2 depan belakang. Pasal aku ada LED kat Shopee tu lah. Ada colour biru sikit tu. Adalah sikit accent tu. Settle. Aku punya rolling shot settle. Sekarang kita bagi kereta ni lalu dulu. Go 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 Power Rangers. Aku jaga belakang. Clear. Belakang clear. Alright. Clear. Nasir punya shot. Oi, gila lah. Mahal ni, mahal. Ini memang mahal ni. Susah tak ada yang tekom ni. Nak ada yang tekom tak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ramai orang dah lepak sini. Oh, geng. Yamaha. Lawa lampu belakang bang. Handsome ah. Go Nasir. Memang handsome man. Oi, my town. Meriah man. Ada apa tu? Oh, ni cantik tu. Dapat rolling shot ni cantik tu. Alah, daripada tu kacau pula. Daripada tu into frame. Jangan into frame bang. Abang tu into frame ah. Baik tu ni. Ni kalau dapat angle belah sana, dapat direct tembak sini. Hoi. Memang cantik. Dia sebab kita ada intercom ke. Kalau ada intercom ni aku rasa, alamak, dah cantik lah, perfect lah. Nak communicate senang. Tak adalah pisang sangat dekat dalam helmet seseorang ni. What a guy man. Ya, aku haus lah. Serius haus tu. Nak air tu. Go Power Rangers. Faris lah banyak tolong. Hai Faris. Aku suka tu kau. Dia payung lampu dia. Aku ada lampu aku kak. Betul. Titit. Akan nampak. Mantap tu. Mantap. Nanti kau pun tak tahu juga. Nanti apa dia? Kau dah lepas tol tu, ambil kiri tu terus ambil kiri. Oh. Mesti bagus tu malam. Kau nak pergi lambat-lambat ni. Aku okey je. Ni dia wiring cucuk bateri lah. Dalam belakang. Kau macam sendiri. Allah Akbar. Lepas sejam borak tadi ke Petronas Penchala Link. So masa untuk kita orang ambil lah shot. So aku tukar angle aku tak pakai cimau. Kita dah masuk terowong. Oh, sengit dah pula.
Settle rolling shot. Mana Faris? Balik kat belakang lah. Bulan. Bulan cantik sungguh ini malam. Oh tu. Let's go, let's go. Pengek tu. Kau tengok nasi. Ah, Nasi dah habis, kau ready terus kat belakang. okey. Terbang, terbang, terbang. Aduh, pengek dah pula. Aku tolong buka kalau untuk korang. Alright. Longgar. Aduh. Balancer longgar. Ini balancer daripada ni ke? Dia pakai tenaga beri. Tenaga beri ni lah. Dengan ni lah. Hei. Cengit pula. So view korang dapat tadi agak menyengit lah. So aku tak suka. So aku pakai balik kat Chin Mau. Salah satu sebab aku suka pakai DJI punya ekosistem. Sebab ni lah, waktu kau tengah motor kau boleh tukar. Still pun korang boleh tukar korang punya positioning untuk action cam tu. Nak switch daripada sini ke korang punya Chin Mau ke sini, dengan satu sebelah tangan je lah orang kata. Bismillahirrahmanirrahim. Second round, second round. Layan tu. Buat terowong tu tak ada kereta kan. Heaven shop. Terdiam, terkesima aku. Tak, Nasir suka push motor dekat situ. Nasir. Laju pada sop. Nak pergi mana Nasir? Yang kan ni nak bawa pergi makan. Lapar agak ni. Dapat Maggi goreng sedap juga kan. Oh, sampai. Dah. Makan-makan mas. Malam ni malam yang jauh Alhamdulillah, settle. Untuk projek kita malam ni tepat pukul 2 So kita akan makan dulu kat nasi kandar pelita ni. Till next time guys. Ciao. Okay, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you, thank you. Nanti kita share file. Jumpa lagi.